Jadi kita katakan antioksidan yang lebih bagus lah berbanding dengan tocopherol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Khabar baik, alhamdulillah. Kita sekarang bersama dengan Dr. Auni Hamimi binti Idris. Orangnya nampak biasa tapi sebenarnya luar biasa, pemegang PhD dalam bidang chemical engineering. Dan boleh tak doktor ceritakan sikit secara ringkas latar belakang yang berkaitan dengan topik yang kita nak bincangkan, iaitu olive guard Raudia kita ni? Saya punya berpengalaman dalam bekerja dalam kilang JMP, terutama dalam pembuatan ubat-ubatan. Dan saya mengajar pelajar-pelajar dalam bidang pharmaceutical manufacturing. Masya Allah. Jadi dan research saya juga adalah tentang produk-produk kesihatan dan bagaimana produk tersebut kita kena pastikan berkesan untuk pengguna lah. Masya Allah, Dr. Auni memang sangat berkait, orang yang sangat tepat dengan topik yang kita nak bincangkan. Zaitun tu kita tak ada pun rasa macam bimbang untuk kita masuk dalam perut kita. Tapi tiba-tiba ada dua bahan baru yang macam olive guard ni dia naikkan, sibaktan dengan tocotrinos. Jadi boleh tak doktor terangkan sebenarnya sibaktan dan tocotrinos ni selamat tak untuk kita masuk dalam badan kita dalam tempoh yang lama? Tocotrinos ni lah satu vitamin E. Biasa kita dengar tocopherol kalau vitamin E. Okey, tapi tocotrienol ni kita panggil dia ada salah satu vitamin E tetapi struktur molekul dia berbeza dengan tocopherol. Okey, bila kita ambil dalam badan, tocotrienol ni dia lebih mudah masuk ke dalam sel kita dan lebih mudah untuk neutralizekan kita punya free radical. Jadi kita katakan antioksidan yang lebih bagus lah berbanding dengan tocopherol. Dan gabungan tiga-tiga bahan ni memang memberi kesan yang sangat positif, terutamanya untuk sistem metabolik kita dan juga untuk kesihatan jantung. Pesanan kasih sayang saya, pastikan ori baru beli.